Mata jiwa. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Denilok Hakim Zakaria. Boleh panggil saya Denny. Nombor matrik saya FA240110. Saya daripada Diploma Filmmaking. Assalamualaikum. Saya Ahmad Ali bin Muqsani and my number metric is FA240114. Saya dari Digital Filmmaking. Peranan saya dalam pembikinan animasi Permata Jiwa ni, saya sebagai director, voiceover, lepas tu editor, lepas tu dengan storyboarder, lepas tu sound design, animator. Saya lupa saya dah cakap belum, itu lah. Yang lain-lain tu saya yang lupa, so gitu je lah. Dalam projek ni saya diberi role sebagai key animator, ada animator, in-betweens and VO. Saya juga sebagai assistant director. Cerita ni mengisahkan pengembaraan seorang pahlawan yang bernama Amir dan dia tengah berlatih menyungguh pedangnya, kemudian diganggu oleh satu pari ni yang membawa dia ke satu pengembaraan yang dia tidak sangka. Sini kami ingin menyampaikan sebuah cerita, satu cerita fantasi ataupun adventure. Lebih kepada kawan pun boleh jadi lawan pun boleh jadi kawan. Ya. Untuk kalian boleh tonton lah. This was our final semester 3 project for animation ni subjects. Okay, cabaran terbesar saya dengan director saya adalah sebenarnya ini projek pertama animasi kami untuk semester 3 atau final project kami kan. Sebab saya grouping, jadi kita orang kena samakan art style lah saya rasa. Kami datang daripada non-basic atau zero knowledge about animation, so pas nak animate tu agak mencabar lah. Nak gerakkan dia tu, nak bagi dia punya detail tu nampak okey. For the whole this project, we need to figure out ourselves and how to animate, how to do the animation itself. So many reference that we search in internet and how to use many software, especially me. In this project, I was experimental using many software and many technique of animation itself. I use puppeting, rotoscoping and hand-drawn frame by frame. Susah agak. Jika tidak seimbang lah dalam animasi ni, jadi faham-faham lah. Sebab saya masih eksperimental dan why not saya cuba semua. Saya harap korang tak letak expectation tinggi lah. Harap tahu yang kita orang pun tengah eksperimen dengan animation kita orang, dan harap korang enjoy lah apa yang kami dah usahakan. Okay, kata-kata akhir saya adalah selamat menonton. Harap korang semua enjoy lah filem ni, short film kami ni. Even we know that it's really flop for me, I think, because I already told this was experimental for me. Okay, jangan put high expectation on us. Terima kasih. And enjoy the video.